Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mengesahkan peletakan jawatan beliau sebagai Pengerusi Perikatan Nasional PN. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai Pengerusi Perikatan Nasional PN. So dalam keadaan cemas ini, Muhyiddin letak jawatanlah Pengerusi Perikatan Nasional. Muhyiddin meletakkan jawatan sebab beliau tahu Perikatan Nasional sedang merosot. Sehingga membawa kepada desakan agar Muhyiddin melepas jawatan sebagai Pengerusi Perikatan Nasional. Namun tidak menolak kemungkinan perkara itu dibangkitkan. Pada 30 Disember tahun lepas, Muhyiddin mengumumkan peletakan jawatan sebagai Pengerusi PN berkuat kuasa pada 1 Januari 2026. PAS mengesahkan akan mengambil alih jawatan Pengerusi PN sesudah peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata mesyuarat khas akan diadakan minggu depan. Siapa yang akan mengisi jawatan yang dikosongkan oleh Muhyiddin Yassin itu? Belum ada mesyuarat tergempar, belum ada nama dari PAS siapa nak ganti Muhyiddin. Muhyiddin Yassin telah pun meletakkan jawatan sebagai Pengerusi Perikatan Nasional. Silakan nak. Silakan. Jadi hari ini kita ada seorang latar belakang jurutera, bekas pensyarah, ahli politik dan Ketua Negeri Terengganu yang juga baru dilantik sebagai Pengerusi Perikatan Nasional iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Selamat datang, Dr. Sam. Datuk Seri Samsuri merupakan Menteri Besar Terengganu selama 2 penggal dan pernah berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Tan Sri Abdul Hadi. Mungkin agak rare lah. Agak rare lah. Orang lain tak ada yang jawab nak jadi jurutera dan mungkin saya rasa pengaruh daripada suasana pada waktu itulah di rumah. Abang saya pada waktu itu belajar di MRSM di Kota Baru dan dalam proses nak pergi belajar di luar negara dalam bidang chemical engineering. Jadi kita expose dengan suasana dia bercakap tentang engineering dan saya masih ingat apabila saya mula-mula boleh membaca, kira-kira saya tak silap saya darjah 3. Dan Dr. Samsuri ini dia ada PhD dalam kejuruteraan, dia sekarang Menteri Besar yang cemerlang semua kan. Jadi mereka menggunakan alasan bahawa PAS perlu lonjakan dengan meletakkan profesional. Dr. Samsuri sebagai Menteri Besar yang mentadbir negeri ada imej teknokratik ya yang menawarkan kita katakan profesionalisme dan juga kecekapan. Abang? Yalah abang, suasana keluarga dan juga suasana bapa saudara saya yang juga seorang jurutera dan pada waktu itu beliau merupakan antara anak Terengganu yang awal yang belajar di United Kingdom. Bapa saudara saya juga seorang jurutera. Jadi yang pada akhir tahun 60-an tu dia dah pergi ke United Kingdom untuk belajar. Yalah dah expose dengan mungkin orang lain tak dengar tak dapat bayang begitu. Jadi mungkinlah ada. Itu antara kelebihannya lah. Jadi memang suasana keluarga Datuk Seri memang membentuk kepribadian sekarang ni lah. Bentuk dan juga of course kita sendiri. Naib Presiden PAS yang juga Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar dilantik sebagai Pengerusi Baharu Perikatan Nasional PN. Timbalan Setiausaha Agung PN Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menjelaskan pemilihan Ahmad Samsuri adalah berdasarkan rekod kepimpinan dan prestasi cemerlang beliau dalam mentadbir serta pilihan raya. Malah pengalaman Ahmad Samsuri mentadbir Terengganu selama 2 penggal selain kejayaan mengukuhkan. Dan lepas itu minat kita lihatlah bila kita tengok suasana di luar semua bercakap tentang oil and gas. Kita pun daripada Terengganu fikir oil and gas is habis SPM, lepas tu pergi ke UKM buat degree, lepas tu daripada situ pergi luar negara sama master sama PhD. Dalam bidang PhD itulah kajian saya mendalam yang berkait dengan aerospace engineering. Peletakan jawatan Mahyadin membuka ruang spekulasi luas mengenai pengganti beliau dengan beberapa nama disebut termasuk Abdul Hadi sendiri
Tuan Ibrahim, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor serta Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Namun, penganalisis politik berpandangan PAS kini berdepan dilema besar apabila usaha menghidupkan semula Muafakat Nasional MN bersama UMNO dengan kelebihan-kelebihan yang ada kepada Yang Amat Berhormat Dr. Samsuri. Beliau sebagai seorang menteri besar yang paling lama, hampir 10 tahun lah saya politik tu. Saya rasa itu merupakan satu momen yang membentuk saya lah untuk memahami lebih jauh tentang perjuangan PAS ini sendiri. Kalau ditanya golongan profesional, jawabnya Dr. Samsuri perlu jadi pengerusi. Naib Presiden PAS Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar dilantik pengerusi Perikatan Nasional yang baru. Menteri Besar Terengganu itu menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang meletakkan jawatan berkenaan 1 Januari lalu. Kan mereka kemukakan nama Dr. Sam, Menteri Besar Terengganu. Perlu membuat pembetulan, langkah pembetulan, dan itulah pendekatan yang saya ambil apabila saya menjadi Menteri Besar pada tahun 2018 untuk kita meredakan ketegangan. Saya selalu sebut berulang-ulang kali kepada ahli-ahli yang berhormat, ahli Exco dan juga kaki tangan kerajaan, termasuklah daripada JPKK ni, supaya pertama kena adil, berlaku keadilan masyarakat. Tak kira lah penyokong parti apa, tak berparti ke apa, tapi kena adil. Mana yang berhak pun terima. Samsuri ni adalah Menteri Besar Terengganu. Mengenai krisis dalaman yang berlaku dalam Bersatu, faktor utama yang mencetuskan krisis ini dan sejauh mana sebenarnya konflik kepimpinan dan di kalangan Presiden mereka turut bergaduh, Presiden lawan Presiden, Presiden PAS lawan Presiden Bersatu. Kemudian serang menyerang antara PAS Bersatu. So, perpecahan antara PAS dengan Bersatu amat nyata. Terkait dengan parti PAS, terkait dengan parti Bersatu pula ada tim A, ada tim B, ada yang tim Presiden, ada yang tim timbalan Presiden, ada yang dah kena pecat, ada yang keluar parti, ada yang nak bubar parti. Apa yang eksternal ni, sebab eksternal ni akan wujud macam mana pun. Mungkin saya boleh sebut bahawa ada kelemahan di peringkat kami yang boleh diperbaiki dan perlu diperbaiki. Itu juga terpulang kepada pengurusan dalaman Bersatu pada masa ini. PAS sedang melihat Bersatu, kalau kamu tak boleh nak menguruskan masalah. Menantu Hadi Awang ini lebih suka untuk Hadi Awang menjadi pengurusi Perikatan Nasional. Dan yang menariknya, antara yang tak sependapat dengan golongan profesional ni adalah menantu Haji Hadi Awang sendiri. Menantu Hadi Awang sendiri pada 14 Januari telah keluarkan satu kenyataan yang tajam dan pedas. Secara personal, secara parti dan juga wujudnya tekanan dari segi medsos masing-masing. Kena panggil, kena macam-macam. Intimidasi inilah yang memberi keperitan kepada ahli-ahli parlimen, dan saya rasa ialah benda ni tak patut berlaku. Kalau kita nak bertanding, nak berlawan, main bola, kita nak. Beliau mengambil contoh faktor perpecahan dalam Bersatu melibatkan pemecatan Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Timbalan Presiden dan kekosongan jawatan pengerusi PN. Tetapi dinamika ini bagi saya memang menguntungkan pada satu sudut, ialah bagi sebab kita tahu PAS ketika ini pun agak tidak selesa dengan apa yang berlaku dalam Bersatu, sehingga ia membawa kepada polemik. Akhirnya teka-teki siapa pengerusi baharu Perikatan Nasional PN terjawab. Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang juga Menteri Besar Terengganu dipilih sebagai pengerusi baharu Perikatan Nasional PN. Naib Presiden PAS Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar dipilih sebagai pengerusi baru Perikatan Nasional PN. Ahmad Samsuri dilantik pengerusi PN, misi besar kukuhkan blok pembangkang. Seperti mana yang dijangka, Naib Presiden Parti Islam Malaysia PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar telah dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN berkuat kuasa semalam. Agenda mesyuarat yang utama adalah untuk meluluskan peletakan jawatan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Mohamed Yassin selaku pengurusi Perikatan Nasional berkuat kuasa mulai 1
Januari 2026 dan melantik pengurusi Perikatan Nasional yang baru. Adalah dimaklumkan, mesyuarat telah meluluskan peletakan jawatan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Mohamed Yassin selaku pengurusi Perikatan Nasional berkuat kuasa 1 Januari 2026. Mesyuarat seterusnya dengan sebulat suara melantik Yang Amat Berhormat Datuk Seri IR Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar sebagai pengurusi Perikatan Nasional yang baru berkuat kuasa serta-merta. Perkara-perkara lain akan dibawa untuk dibincangkan dan diputuskan dalam mesyuarat majlis. Pelantikan Dr. Sam sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan Muhyiddin sebagai timbalan pengerusi. Maka yang calon PAS yang akan mengambil alih itu ialah Datuk Seri Dr. Samsuri lah. Dia dah pergi jumpa, dah senyum, dah, dan pergolakan di dalam PN itu akan tamat lah. Itu yang di mata rakyat biasa. Jadi Majlis Tertinggi Perikatan Nasional telah melantik Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri. Dr. Samsuri sebagai pengurusi Perikatan Nasional yang baru. Samsuri diangkat jadi menteri pengurusi Perikatan Nasional. Merangkap dan Samsuri bakal jadi Perdana Menteri mereka. Maknanya calon Perdana Menteri menuju PRU 16. Ia mengatakan mereka menganggap bahawa Samsuri ini bakal menjadi Perdana Menteri. Mungkin ia membawa mesej jika Perikatan menang, Dr. Samsuri akan jadi Perdana Menteri. Dia evolusinya maintain berbanding dengan parti-parti yang lain, dan this is the time, first time kita boleh lihat kursi PAS paling besar. Dan tentunya kami melihat bahawa sudah sampai waktu yang ketikanya we play a more prominent role. Nak jadi apa jadilah, tapi prominent role dalam pembentukan negara kita. You know what the future holds for Perikatan Nasional as a coalition? Seterusnya lah apa yang kita lihat dalam negara kita, dan saya lihat sekarang ini hingga ke depan kita perlu fasa di mana kuasa tidak terlalu berpusat kepada seorang karakter sahaja. Negara yang perlu karakter yang berpusat ni macam kita lihat apa berlaku di Iraq sekarang ni pada zaman Saddam Hussein. Dia ada kelemahan yang banyak yang tapi kita boleh tengok kepada rakyat bagaimana. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Antara perkara yang menarik minat para pemerhati politik negara kita ialah berkenaan dengan jawatan pengerusi Perikatan Nasional. Macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada awal tahun ini Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meletakkan jawatan beliau selaku pengerusi Perikatan Nasional. Tetapi selepas itu kita saksikan adalah beberapa kekeliruan berlaku. Sebagai contohnya kan, Muhyiddin masih lagi tidak mengesahkan yang beliau akan letakkan jawatan, and then beberapa kali mesyuarat cuba dipanggil untuk mengesahkan perletakan jawatan Muhyiddin pun tidak berlaku sama sekali, dan kemudian seolah-olah macam ada U-turn yang berlaku dari Kem Muhyiddin dan macam-macam lagi lah perkara yang memeningkan, sehingga benda ini telah menyebabkan sedikit rakus di dalam Perikatan Nasional itu sendiri, di mana ada timbul. Maka perlu cari jalan Dr. Samsuri cepat-cepat naik jadi Presiden PAS. InsyaAllah PRU 16 di PAS akan jadi kerajaan Perdana Menteri, tuan-tuan setuju? Supaya tidak berlaku pemusatan kuasa, sebab pemusatan kuasa yang terlalu besar ini boleh mengundang kepada pelbagai salah guna kuasa dan macam-macam perkara. Dia jadi nak tanya kan soalan cepu mas. Tak adalah, sebagai contoh kan, saya rasa yang makna kita mengharapkan juga peranan daripada PN misalnya. Orang yang bakal menjadi Perdana Menteri adalah siapa yang jadi pengurusi Perikatan Nasional sekarang ini? Yalah, saya anggap bukan saya sajalah, pada orang lain semua mempunyai kelayakan masing-masing dan perlu ada sumbangan masing-masing. Kalau sampai waktunya kita diberi amanah menjadi apa jua lah, saya rasa matlamatnya sama. Matlamat untuk membangunkan negara kita ini. Cuma pendekatan yang berbeza. Jadi, dan kita lah sepatutnya mendidik mereka di luar sana supaya tidak menjadikan perkara ini sebagai personal yang boleh. Touch wood lah. InsyaAllah tak begitu Okay. InsyaAllah tak begitu saja. Just to remind ourselves. Setiap di antara kita ni ada kuasa bagaimanapun. Betul. Sampai satu waktu time's up. Jadi bila kita ada kuasa, kita guna kuasa itu sebaik mungkin. Betul. Tak ada orang tanya tentang kuasa kita pun, kita masih lagi ada tanggungjawab dia. Betul.
bila kita tak ada kuasa baru kita tahu bahawa kita buat kerja betul atau tidak. Jadi be careful for those who have power. Apa kesannya kepada Perikatan Nasional? Adakah makin menguat